banyak nampak orang review cucur bawang ni yang ramai yang cakap sedap lah, portion besar lah. So kita orang datang nak try makan kat kedai Chef Wan ni. Ni outlet baru dia orang dekat TRX, baru je buka. Guys ke waiter dia sebab I nak minum air kosong je tau. Ingat nak order mineral water lah. Dia suggest kat I order je ice water free. Okay, first cucur udang dia RM36. Mahal koma. Udang ada dalam 3-4 macam tu. Rasa apa yang buat dia lain daripada lain sebab dia punya sos dengan dia punya kuah kacang tu sangatlah sedap, yang I rasa every cicahan, every bite sedap. On the cucur udang itself, tak adalah portion dia besar sangat pun. Kalau you makan seorang malah you rasa besar. Tapi kalau you share 2 orang ke atas pun dah boleh habis. And masa untuk tidurkan anak I sebab nak makan dengan tenang kena make sure dia tidur. Okay, nasi per person RM7 boleh refill. Ada 2, nasi putih dengan nasi delima. Nasi delima tu sedap, order yang tu. Makan struggle tau, anak aku tidur kat atas riba. Okay, this rendang ayam sedap. Rendang dia full of flavor, pekat. Jenis yang sedap makan dengan ketupat lemang. Terung sambal udang rasa biasa. Tak pedas, rasa sambal tak kuat. Dapat rasa masin and ikan bilis je. Telur itik masak lemak cili padi, ada 3 biji telur. I suka dia punya shape, sangat comel, cantik. Ni pun biasa, sorry. Pedas, tapi pedas dia tu macam cuit you sikit lepas tu terus hilang. Ni sotong kari hijau telur asin. Sotong dia besar and sedap. Kuah dia sangatlah pekat. So rasa macam overwhelmed sikit dengan flavor. Rasa creamy masing-masing macam tu sebab ada telur masin. Ni total harga untuk semua makanan. Tak tahu 30% sampai bila, tapi I rasa macam berbaloi jugalah off ni. 4 jimat RM57.